Action. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzati Fazlira Ibriti Mawar Fauzi. Saya Audrey Yohanes Ring. Saya Estelina Kennedy daripada TVPSS SMK Zon Arwan Wangsa Maju. Sesi persekolahan pada tahun 2026 bermula pada 11 Januari. Namun begitu, dijangkakan pembukaan kali ini turut diwarnai dua isu utama, iaitu kenaikan harga, peralatan sekolah dan kejadian banjir di beberapa negeri pantai timur. Itu, beberapa sekolah di Kelantan dan Pahang dilaporkan terpaksa menangguhkan sesi persekolahan akibat banjir yang menenggelamkan kawasan sekolah. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri telah mengaktifkan pelantikan khas bagi memastikan keselamatan murid terjamin dan sesi pengajaran dapat dijalankan secara dalam talian untuk sementara waktu. Seorang ibu, Puan Noraini Ahmad, 38 tahun, berkata kenaikan harga peralatan sekolah serta keadaan cuaca yang tidak menentu memberi cabaran tambahan kepada ibu bapa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memberikan jaminan bahawa bantuan awal persekolahan akan disalurkan seperti biasa. Dan laporan dari kami, TVPSS SMK Zon Arwan Wangsa Maju. Sekian, terima kasih.